lagi. Okey, hari ni saya nak tunjuk cara buat corak yang macam ni. Bunga yang diagram dia macam ni. Okey. Diagram dia macam ni, kita letak tepi dulu. Nampak tak guys? Okey, jauh sangat, so kita letak sini lagi nampak sikit. Sini kan. Okey, mula dengan jarum. Okey, 1.5 mm gunting. Jarum ni korang boleh, kalau nak rasa guna jarum ni, boleh beli kat saya juga. Okey. Dan benang. Kita guna benang. Nah. Okey. Saya guna benang warna purple. So ni kita letak dekat sini sekejap. Nampak kan guys? Saya guna warna purple dahulu. Kita mula dengan 75 tali air. Okey. Sini. Okey, 75 tali air. Okey, kita mulakan dengan 75 tali air. Okey, yang ini pertama, nampak tak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Okey, 71, 72, 73, 74, 75. Okey, kita dah dapat 75 tali air. Okey, kemudian kita mulakan dari sini. Naikkan satu tali air. Naikkan satu tali air. Asalnya okey, naikkan satu tali air, kemudian lubang yang kedua ni kita buat single crochet. Satu single crochet. Kita buat 1 2 3 4 lubang. Okey, 4 lubang kita buat single crochet. Lubang kedua, lubang ketiga, lubang keempat. Okey, kita dah dapat 4 lubang. Kemudian kita buat lubang yang seterusnya, kita buat 1 half double crochet. Nampak tak? 1 half double crochet. Kemudian dalam lubang yang sama kita buat 1 double crochet.
Okey, satu double crochet. Kalau ikutkan diagram tu, kita ikut diagram tu kemudian 5 lubang seterusnya kita buat 1 2 3 4. Okey, 4 lubang seterusnya kita buat 2 double crochet dalam satu lubang. Nampak tak guys? 4. Tak nampak kan? Nanti korang dapatkan diagram ni, korang akan tengok. Okey, 4 lubang kita buat 2 double crochet dalam setiap lubang. Okey, ni lubang pertama, kita buat 2 double crochet. 1 2. Okey, lubang kedua 1 double crochet, 2 double crochet. Okey, lubang ketiga pun sama juga, 1 2 double crochet. Okey, lubang kita dah dapat lubang ketiga kan. Lubang keempat yang terakhir, lubang keempat pun sama juga, kita buat 2 double crochet. Okey, kemudian lubang yang seterusnya kita masukkan 1 double crochet, kemudian lubang yang seterusnya 2 double crochet dalam satu lubang. Okey, ini kita buat lubang ni, seterusnya kita buat 1 double crochet. Okey, nampak kan 1 double crochet. Kemudian lubang yang seterusnya buat 2 double crochet. 1 2. Okey, dapat 1 double crochet dalam satu lubang dan 2 double crochet dalam satu lubang seterusnya. Okey, buat langkah ni sampai tali air yang kedua akhir. Okey, kedua akhir. Kalau ikutkan ni, dia akan tunjuk kedua akhir. So kita buat satu lubang double crochet, satu double crochet, satu lubang. Lubang seterusnya buat 2 double crochet. Ulang langkah ni kita buat sampai ujung.
Okey, kita dah sampai dekat yang terakhir. Okey, nampak tak? Tinggal 2 lubang. Okey, yang lubang terakhir tu kita dapat ni, 2 double crochet dalam lubang yang tu. Maaf, yang ni sepatutnya half double crochet. Yang terakhir kita buat half double crochet. Kalau ikutkan diagram tu, kita buat half double crochet, 2 half double crochet dalam satu lubang tu. Okey, nampak? Dapat 2. Tadi kita ada tambah 1 kan. So ini kita biarkan 1 tali air. Okey, tali air yang kedua akhir ni kita masuk dan buat single crochet. 1 single crochet. Okey, hasilnya. Okey, korang tadi bolehlah ulang balik tengok yang ni, barisan yang ke mula-mula ni kita buat. Okey, barisan yang kedua pula kita naikkan 1 tali air, ikutkan diagram tu. Kemudian dalam lubang yang sama kita buat 1 single crochet. 1 single crochet. Okey, kemudian lubang yang seterusnya kita buat 1 half double crochet. Okey, kemudian lubang yang seterusnya kita buat 2 double crochet dalam satu lubang. 1 lubang yang sama, kedua double crochet. Nampak tak guys? Okey, nampak tak? Okey, lubang yang seterusnya buat 1 double crochet. Okey, kemudian 3 lubang, 1 2 3 lubang kita buat 2 double crochet. 2 double crochet dalam setiap lubang tu. Maksudnya kita dapat 3 lubang. Lubang pertama kita buat 2 double crochet. Okey, lubang kedua pun sama juga, kita buat 2 double crochet. Okey, lubang ketiga pun sama juga, kita buat 2 double crochet. Okey, kemudian lubang yang seterusnya buat 1 double crochet. Dan lubang yang seterusnya pun lubang yang seterusnya ni buat 2 double crochet. Okey, 2 double crochet. Kemudian lubang yang seterusnya buat 1 double crochet. Dan lubang yang seterusnya kita buat 2 half double crochet. Half double crochet. 2 half double crochet dalam lubang yang seterusnya. Okey, lubang yang seterusnya ni kita buat 1 single crochet. Okey, dapat. Okey, lubang yang seterusnya kita dapat 1 kelopak. Kita dah dapat 1 kelopak. Okey, lubang yang seterusnya kita buat 2 half double crochet. 1 2. Okey, lubang yang seterusnya 1 double crochet. Kemudian lubang yang seterusnya kita buat 2 double crochet. Okey, lubang yang seterusnya kita buat 1 double crochet. Okey, kemudian kita buat 4 lubang. 1 2 3 4. 4 lubang ni kita buat 1 2 3 4. Kita buat 2 double crochet dalam setiap lubang. Okey, lubang pertama kita buat 2 double crochet. Okey, dapat. Lubang kedua pun 2 double crochet. Lubang ketiga 2 double crochet. Dan lubang keempat 2 double crochet. Okey, dapat. Okey, lubang yang seterusnya kita buat 1 double crochet. Okey, lubang yang seterusnya juga kita buat 2 double crochet. Okey, lubang yang seterusnya pun 1 double crochet.
Nampak tak guys, kalau saya buat terlampau laju, korang boleh ulang tengok Okey, lubang yang ni seterusnya ni kita buat 2 half double crochet. 1 2. Okey, kemudian lubang ni 1 single crochet. Okey, kita dah dapat 2 kelopak. Okey. Okey, kelopak seterusnya. Okey. Lubang ni kita buat half double crochet, 2 half double crochet. Okey, kemudian 1 double crochet di lubang seterusnya. Kemudian di lubang yang seterusnya kita buat 2 double crochet. 1 2. Okey, di lubang seterusnya pun 1 double crochet. Kemudian kita buat 1 2 3 4 lubang. 1 2 3 4 lubang, kita buat 2 double crochet dalam satu lubang. Okey, satu lubang pertama. Okey, lubang kedua. Lubang ketiga. Okey, lubang keempat kita buat 2 double crochet. Okey, dapat tak? Kemudian di lubang yang seterusnya kita buat 1 double crochet. Okey, di lubang seterusnya juga kita buat 2 double crochet. Okey, di lubang yang seterusnya juga ni seterusnya kita buat 1 double crochet, dan di lubang seterusnya juga kita buat 2 half double crochet. Half double crochet. Kemudian yang terakhir kita buat single crochet, 1 single crochet di lubang seterusnya. So kita dah dapat 3 kelopak. Okey, kelopak yang keempat. Kalau ikut diagram tu, kelopak yang keempat. Okey, lubang ni nampak tak? Lubang ni kita buat half double crochet. Kita buat 2 half double crochet. 1. Kemudian lubang seterusnya buat 1 double crochet. Okey, lubang seterusnya lubang ni kita buat 2 double crochet. 1 2. Okey, kemudian lubang seterusnya 1 double crochet. Kemudian 4 lubang kita masukkan 2 double crochet dalam setiap lubang. Okey, 1 lubang pertama 2 double crochet. Okey, lubang kedua 2 double crochet. Lubang ketiga pun 2 double crochet. Lubang keempat pun 2 double crochet. Okey. Kemudian lubang yang seterusnya kita buat 1 double crochet. Okey, yang seterusnya juga kita buat 2 double crochet. Okey, nampak? Di lubang seterusnya buat 1 double crochet. Dan yang ni buat 2 half double crochet. Half double crochet. Dan yang terakhir lubang ni kita buat 1 single crochet untuk kelopak yang keempat. Kita dah dapat 1 2 3 4. Okey, 4 kelopak. Okey, kelopak yang kelima, lubang ni kita buat half double crochet. Dia sama je cara. Okey, dia sama je cara.
Cuma yang ni kita tengok, nanti kita tengok dia kurangkan sikit. Pertama kita buat 2 double crochet, half double crochet. Okey, 2 half double crochet, kemudian 1 double crochet lubang seterusnya kan. Kemudian 4 lubang yang seterusnya ni, nampak tak ada kurang 4 lubang ni, kita buat 2 double crochet dalam 1 lubang. Okey, lubang pertama 2 double crochet, lubang kedua 2 double crochet, lubang ketiga 2 double crochet, lubang keempat 2 double crochet. Okey, dapat 4 lubang. Kemudian lubang yang seterusnya buat 1 double crochet. Okey, lubang yang seterusnya buat 2 double crochet. 1 2. Dan lubang yang seterusnya tau. Okey, lubang yang seterusnya lagi 1 double crochet. Dan yang ni lubang seterusnya buat 2 half double crochet. 1 half double crochet. Okey, yang kedua 4. So yang terakhir kita single crochet. Lubang yang terakhir tu single crochet untuk kelopak yang kelima. Okey, kelopak yang keenam sama juga. Mula yang seterusnya setelah kita buat single crochet, lubang yang seterusnya kita buat half double crochet. 2 half double crochet dan seterusnya 1 double crochet. Okey, 4 lubang. 4 lubang ni kita buat 2 double crochet dalam setiap lubang. Lubang pertama 2 double crochet. Okey, lubang kedua 2 double crochet, lubang ketiga 2 double crochet, lubang keempat pun 2 double crochet. Okey, kita dah dapat 4 lubang tu, dah masukkan 2 double crochet dalam setiap lubang. So lubang yang seterusnya kita buat 1 double crochet. Setelah 1 double crochet, lubang yang seterusnya ni kita buat 2 half double crochet. 1 dan 2 half double crochet. Okey, dan yang ni lubang ni kita buat single crochet. Okey, kita dah dapat 6 kelopak. Dan kelopak yang ke-7 pula, setelah buat 1 single crochet, lubang yang seterusnya kita buat 2 half double crochet. Okey, kemudian 1 double crochet di lubang yang seterusnya. Okey, yang ini seterusnya 1 2 3 4 lubang, kita buat 2 double crochet dalam setiap lubang. 1 lubang kedua, lubang kedua 2 double crochet, lubang ketiga 2 double crochet. 2 double crochet. Lubang keempat pun 2 double crochet. Okey, di lubang yang ni kita buat 1 double crochet. Okey, lubang ni pula kita buat 2 half double crochet. Dan ni kita buat single crochet. Okey, kita dah dapat 7 kelopak. Nampak tak? 7 kelopak. So kelopak ke-8, 9, 10, 11, kita ada 11 kelopak. Sekarang kita buat kelopak yang ke-8. Okey, kelopak ke-8, lubang yang ni kita buat half double crochet, 2 half double crochet. Okey, lubang yang seterusnya 1 half double crochet. Okey, yang ni sama juga, 4 lubang kita masukkan 2 double crochet. Okey, 2 double crochet, 1 2 dalam lubang pertama. Okey, lubang kedua pun sama juga, 2 double crochet. Okey, lubang ketiga, lubang keempat sama juga. Okey,
Di lubang yang seterusnya kita buat satu double crochet. Okey. Dan di lubang yang seterusnya ni kita buat 2 half double crochet. Okey, dapat. Dan ni lubang ni kita buat single crochet. Okey, kita dapat kelopak yang ke-8. Okey, kelopak yang ke-9 pun sama juga, kita buat half double crochet. 1 2 half double crochet. Lubang yang seterusnya buat satu single double crochet. Okey, 4 lubang yang seterusnya kita buat 2 double crochet. 1 2 lubang pertama. Okey, lubang kedua 1 2. Okey, lubang ketiga sama juga. Okey, lubang keempat sama juga. Okey, dah 4 lubang. Okey, lubang yang seterusnya kita buat satu double crochet. Okey, satu double crochet. Dan lubang yang seterusnya buat 2 half double crochet. Dan lubang seterusnya satu single crochet. Kita dapat 9 kelopak. Kelopak yang ke-9. Okey, kelopak yang ke-10 kita tinggal sikit ni lagi. Kelopak yang ke-10 mulakan dengan lubang seterusnya buat half double crochet. 2 half double crochet. Okey, kemudian lubang yang seterusnya kita dapat 1 2 3 4 lubang. 4 lubang kita masukkan 2 double crochet. Okey, dan setiap lubang. Lubang pertama kita masukkan 2 double crochet. Okey, lubang kedua kita masukkan 2 double crochet. Lubang ketiga pun 2 double crochet. Lubang keempat pun sama juga 2 double crochet. Okey. Dapat. Di lubang yang seterusnya ni kita buat half double crochet. 2 half double crochet. 1 2 half. Okey, lubang yang seterusnya kita buat single crochet. 1 single crochet. Okey, dapat kelopak yang ke-10. Okey, kelopak yang terakhir kita mulakan dengan satu di lubang ni, 1 half double crochet. Okey, kemudian 2 half double crochet dalam satu lubang tu. Ni kita dapat 1 2 3 lubang. Kita buat double crochet, 2 double crochet. Okey, 2 double crochet. 1 lubang pertama. Okey, lubang kedua kita buat 2 double crochet. Okey, kita buat 3 lubang. Lubang ketiga double crochet. Okey, lubang yang seterusnya ni kita buat double crochet, half double crochet. Okey, 1 2 half double crochet. Okey, yang terakhir ni nampak tak habis. Kita buat single crochet. Okey, kita buat single crochet. Okey, macam ni. Okey, kita dapat 11 kelopak. Kalau ikutkan diagram, okey, kita dapat 11 kelopak. Tapi hujungnya kita tak dapat macam ikut diagram tu. So, saya buat tunjuk macam ni. Setelah kemudian kita pusingkan. Yang ni kita lebihkan untuk kita jahit. Okey, kita try gulung dia. Kita gulung dari ni. Kita tengok hasil dia macam mana. Saya pun baru pula buat bunga ni. Selama ni tak buat dekat atas kotak tisu, tak ikut diagram ni tau. Buat sendiri kelopak bunga.
Okey, hasil dia macam ni guys. Okey, hasil dia macam ni guys. Nampak tak hasil dia? Okey, hasil dia. So hujung ni korang nak apa, buat lilitan pun boleh. Okay, saya akan tunjuk cara buat lilitan dia menggunakan warna ni. Sesuai tak? Macam tak sesuai. Okay, kita guna warna ni. Okay, sesuai. So saya guna warna pink ni. Benang yang sama tau, benang nona. So saya guna color warna cair ni, pink cair. Okay, kita start dari depan ni. Okay, bukan yang tempat akhir kita kait tadi. So kita mula dari sini. Kita buat. Okay, masukkan lubang ni. Nampak tak? Saya dekatkan lagi. Nampak tak ada dua benang kat sini? Kita masuk dekat bahagian belakang. Okey, dan kita kaut benang. Okey, kita buat satu tali air. Yang ni kita buat slip stitch. Okey, setiap kelopak ni kita buat slip stitch. Masuk dekat belakang ni, back loop. Kita buat slip stitch. Okey, guna jarum yang sama, kita buat slip stitch. Okay. Setiap lubang ni kita masukkan slip stitch. Tahu tak guys? Kita masukkan slip stitch. Setiap lubang kita buat slip stitch sampai 11 kelopak yang kita dapat, yang kita kaitkan tadi. Okay guys, kalau korang rasa video ni cepat sangat, korang boleh ulang balik tengok. Okay, kita dapat kat sini. Okay, nampak tak dekat yang single crochet yang kita buat tu? Nampak tak korang, dekat kaitan korang tu ada single crochet kan? Yang ni, lubang ni kita skip, kita langkah. Faham tak? Yang ni kita langkah dan masuk ke lopak yang kedua. Terus kita slip stitch. Okay, macam ni hasilnya. So, teruskan. Kita slip stitch sampai kita jumpa dekat single crochet. Kita jumpa je dekat single crochet tu, kita akan langkah dia dan terus ke lopak yang seterusnya. Faham kan guys? Kalau korang masih tak faham, boleh tengok ulang-ulang dan komen lah tu kat situ kalau korang masih tak faham. Mungkin ada cara, saya akan buat cara lain untuk ajar korang buat. Okay. Nampak tak? Yang ni bahagian nak kita slip stitch tu, kita ambil bahagian belakang. Bentuk kaitan tu kita ambil yang bahagian belakang tau, bukan bahagian depan. Ataupun bukan lubang ni. Nampak tak? Bukan masuk di lubang ni ataupun di depan ni. Kita masuk di bahagian belakang ni. Kaitan yang bahagian belakang. Okay, kita masuk je dan buat slip stitch. Okay, nampak tak? Jumpa di barisan single crochet. Yang ni single crochet. Okey, satu lagi. Okey, nampak single crochet ni? So, single crochet ni kita langkah terus ke lubang seterusnya. Okey, sambung balik kita buat slip stitch. Okey, kita buat slip stitch ni sampai habis. Buat cara yang sama tau. Kalau ada terjumpa single crochet tu, kita langkah. Okay. Okay guys, yang belum subscribe tu, yang belum melanggan, bolehlah langgan. Tekan je button warna merah tu. Kalau perkataan langganan tu masih warna merah, maknanya korang belum
subscribe lagi. Korang belum langgan lagi. Kalau dia dah berwarna kelabu, korang dah subscribe. Okey, bila korang dah tekan subscribe tu, nanti bila saya buat video, korang boleh menonton. Okey, like lah juga guys. Like, share, bagi kawan-kawan boleh belajar juga. Okey, kita buat single crochet slip stitch. Okey, saya lajukan video ni buat slip stitch ni macam tadi juga, macam cara yang pertama buat slip stitch. Saya buat lajukan sikit video ni. Okey guys, di kelopak yang terakhir pun sama juga, kita buat slip stitch di bahagian belakang tu, back lock, kita buat slip stitch.
Okey. Dan terakhir kita buat satu tali air untuk kita matikan. So Okey, dapat. So yang ujung ni kita masukkan jarum untuk kita jahit lingkaran bunga ni. Hasil lingkaran bunga ni macam ni tau. Nampak tak hasil dia setelah kita slit-stitch tadi. So yang ini kita masukkan jarum dahulu. Okey. Dan kita jahit dia. Kita gulungkan bunga ni dahulu. Macam ni. Kita gulung dia. Okey, kita gulung. Kita gulung. Okey. Nampak? Kita gulung. Okey. Jadi tak gulung dia. Nampak? Okey. Kalau tangan korang tak boleh nak menahan bunga ni, korang boleh cucuk dengan peniti. Tahan dahulu dengan peniti. Okey. Adalah hasilnya. So yang ini kita jahit. Ni kita jahit je. Nak mati. Okey, kita dah jahit. Okey, kita ikat dia supaya dia tak terlepas dari jahitan kita tadi. Okey, yang ini pun kita ikat. Ini dah boleh cabut. Ini ikat. Okey. Dan kita boleh buang. Kita boleh buang lah. Okey. Dah jadi dah guys bunga. Bunga ni untuk diagram macam ni. Okey guys. Korang dah boleh tengok hasil daripada diagram
yang macam ni, dia akan menjadi bunga macam ni. Diagram ni tak ada selisih tau di bahagian tepi dia. So saya tambah selisih ni. Okay, saya tambah je untuk ajar korang cara buat bunga yang ni. Yang ni sesuai lah duduk di atas kotak tisu atau di mana-mana lah korang nak lekat bunga ni. Okay guys, korang dah boleh cuba. Korang dah boleh cuba cara buat ni. Okay, sampai berjumpa lagi. Bye.